Apa yang kamu sedang buat ni? Saya tengah main game. Dah 3 pusingan dah tahu menang. Wah, hebatnya. Tapi kerja sekolah dah siap ke? Dah pukul 10 je. Okay, let's go. Dalam dunia serba canggih hari ini, teknologi digital menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Kita belajar, berhubung dan berhibur hanya di hujung jari. Namun di sebalik keseronokan dunia maya, ada cabaran yang perlu kita hadapi. Masa yang terbuang, mata yang letih dan tumpuan pelajaran yang terganggu. Bagaimana kita boleh jadi pengguna bijak di alam digital? Ikuti kisah menarik daripada Suara Cilik Dunia Digital terbitan khas Kids TV PSS Sekolah Kebangsaan Keru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alia Izzatunisa binti Saiful Azhar. Anda sedang menonton edisi terjah Kids TV PSS. Dalam dunia moden, teknologi banyak membantu kita belajar, bermain dan juga berhubung. Tetapi jika teknologi tidak digunakan dengan bijak, ia akan menjadi satu masalah yang besar buat masyarakat dan juga negara. Saksikan laporan yang akan disampaikan oleh wartawan Mikdad Al-Aswad. Apa yang kamu sedang buat ni? Saya tengah main game. Dah 3 pusingan dah tahu menang. Wah, hebatnya. Tapi kerja sekolah dah siap ke? Dah pukul 10 je. Saya belum buat kerja sekolah. Saya belum makan. Saya belum solat lagi. Nampak tak? Dunia digital memang menyeronokkan. Tapi kalau tak kawal masa, ujian boleh terganggu. Sakitnya kepala, sakitnya mata. Itu tanda dia perlukan rehat. Penggunaan internet perlukan limit masa. Teknologi ni macam pisau. Kalau digunakan dengan betul, ia membawa kebaikan. Tapi kalau salah guna, ia boleh membawa padah. Seronoknya tengok video ni. Dia ada quiz lagi. Itulah semangat digital hero yang kita perlukan. Mari kita berkongsi sedikit tip bijak digital. Gunakan gadget untuk belajar. Hadkan masa skrin setiap hari. Jangan kongsi maklumat peribadi. Hormati orang lain di alam maya. Laporan Mikdad Al-Aswad, edisi terjah Kids TV PSS. Terima kasih kerana telah bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Dengan itu, sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Suara dan seni, cerminan generasi.